Okay, kalau untuk makanan hari raya semestinya lemang dan juga rendang daging. Biasanya saya menyambut hari raya bersama keluarga, bangun awal pagi, sarapan ringkas. Seterusnya sembahyang sunat Aidilfitri di masjid, menziarahi kubur. Kemudian kami terus melakukan ziarah ke rumah saudara mara, biasanya hingga ke malam. Kita meraihkan kemenangan setelah sebulan kita berpuasa, sekaligus mengeratkan silaturahim sesama umat. Tahun ini saya berhari raya di rumah sendiri, iaitu di Merlimau, Melaka. Ketika saya masih kecil, menyambut hari raya bersama arwah nenek saya dan juga arwah moyang saya. Kenangan tu sangat indah. Kedua dah tak ada, jadi kenangan tu tak boleh nak dibeli lagi. Jadi itulah kenangan yang paling manis yang saya simpan dalam hati saya sehingga ke hari ini. Ingat ya, beberapa perkara penting. Yang pertama, hormatilah ibu bapa dan keluarga dengan memohon maaf. Jagalah adab ketika berkunjung ke rumah saudara mara. Gembiralah secara sederhana dan elakkan pembaziran serta perkara yang boleh membahayakan diri. Teruskan amalan baik yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Jaga solat, berbuat baik dan menghormati orang lain. Saya Wakil Pelajar SMK Datuk Muhammad Taha ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga raya anda lebih ceria dan bermakna bersama keluarga tersayang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat pulang beraya ke kampung. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMK Datuk Muhammad Taha. Selamat pulang beraya di kampung halaman masing-masing. Kita enjoy. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Taha. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua rakan-rakan SMK Datuk Muhammad Taha dengan ucapan berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, minggu depan kita jumpa kat sekolah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bermaaf-maafanlah sesama kita. Ceria pada hari raya ini. Selamat pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Tahan best. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.